yang dibagi sebagai SIP JPM. Tapi penangkapan mula ni akan dilaksanakan oleh pihak JPM. Kerjasama antara sektor pembangunan sekolah, pembelajaran, kaunseling dan juga HEM. Oleh kerana itu, bagi tidak berbuang masa, insyaAllah kita jemput senior dalam zaman di mana PPD sektor pembangunan murid bagi memulakan majlis dengan mengucapkan silakan. Pakai bersum pakai bersum mic tu kena pakai. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memang dia bunyi suaranya, tapi dalam audio ni kot online. Okey, baik. Yang berusaha sahabat saya, Cik Nur Syafi'i bin Samsuri, penolong PPD HEM, Cik Gunalan, penolong PPD pemulihan, Cik Zul Hazmi, penolong PPD pendidikan khas, Cik Hakim, Cik Khairul daripada USTP, serta guru-guru yang hadir pada hari ini, yang terdiri daripada penolong kanan haiwan murid, sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga saya dengar dia daripada daerah lain ni. Ada ke? Oh, dia belum naik lagi. On the way. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kepada Ilahi yang ini kita dapat bersama untuk mendengar berkaitan RFIC dan SIP. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bila kita mendengar berkaitan dengan RFIC, sebenarnya banyak manfaat yang kita dapat daripada program ni. Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, semalam pertemuan PPD, JPN bersama PDRM seluruh negeri Perak. Kita lalukan juga kehadiran sahabat SI Partner Plus kita, Cik Abdullah Bakri dan juga Dr. Samsiah selaku penolong PPD perancangan menjalankan tugas di dalam PPD perancangan ya. Okey. Saya ulang balik, semalam pertemuan di antara PPD, JPN bersama PDRM seluruh negeri Perak. Jadi ada kata-kata pemufakatan dalam tersebut di mana RFIC kita ni digunakan sebab nak kenal pasti murid-murid yang ponting sekolah. Sebenarnya dalam data PDRM sendiri, kita ada data murid ponting yang perlu kita ambil berat lah. Tuan-tuan dan puan-puan, antara rumusan yang dapat saya bagi tahu hari ini, jika ada berlaku, kalau tuan-tuan dan puan-puan selaku HEM, guru yang ada di sekolah, jika ada info-info berkaitan dengan masalah ponting, contohnya, kita tahu kat mana pot ponting, rumah ke pot ke di masalah ponting tu, kita boleh terus report pada PPS sekolah. PPS ni singkatan untuk apa juga ya? Apa dia? Pegawai perhubungan sekolah. Itu terdiri daripada anggota polis. Okey, itu satu. Yang kedua, saya pun baru dapat info semalam, KPI sebenarnya untuk polis Perak, sebenarnya setiap PPS perlu hadir sekali sebulan untuk hadir ke sekolah, nak tengok apa masalah di sekolah. Setakat ni ada tak sekolah yang masih PPS tak hadir? Ada tak? Kat tangan. Semua ada kan? Semua ada kan? Alhamdulillah, bagus.
kita pun tak boleh nak paksa dia orang kan. Dia orang pun ada kadang-kadang bila saya pernah berjumpa dengan dia orang, bila dia hadir ke program kita, cik saya baru habis pagi tadi dan saya terus masuk perhimpunan sekolah ni. Kerana kesian kan, dia pun kerja malam kan, apa semua bahagian kesihatan. Jadi kita ambil maklum lah, kita pun tak straight lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bermakna peranan PPS sekolah dalam membantu sekolah kena fikir kreatif untuk gunakan dia orang. Antaranya kita boleh buat program bersama PPS bersama murid saja, murid-murid yang berisiko. Boleh kita buat. Maksudnya kita kumpul dalam satu bilik, kita letak PPS tu, kita pun pergi ke tempat lain. Biarlah PPS tu yang nak buat apa pada murid berkenaan. Dan juga mana hero-hero yang nakal di kalangan anak-anak murid kita ni, boleh juga kita jadikan dia sebagai anak angkat PPS. Tak payahlah ramai sangat. Kan? Kita kasih yang ganas-ganas tu, yang nakal-nakal tu, okey, kita buat, ajak dia pergi ke kantin, minum dengan PPS. Itu saya cakap tadi, saya serahkan semua ini di atas kebijaksanaan guru-guru yang ada di sekolah. Especially terutamanya guru PKM untuk fikirkan perkara ni. Gunakan kreatif tuan-tuan dan puan-puan. Okey, faham ya? Maksud saya dalam ucapan timbalan timbalan ketua polis Perak, sepatutnya dihadir oleh semua ketua balai polis daerah masing-masing, tapi dia orang ada program degree. Jadi yang hadir tu semua timbalan polis bagi daerah masing-masing. Jadi antara kata-katanya, gunakan PPS sebaik mungkin. Yang lain tu kreatif tuan-tuan dan puan-puan lah untuk gunakannya. Okey. Data RFID pula. Apa yang tersilap kan? RFID pula kan? Jadi kita advance lagi lah. RFIC, C sebelum D. RFIC kita ni kan, mula-mula dulu saya kata macam RFID je, tapi lebih kurang sama je kan, untuk mengesan sebab mengapa murid penting sekolah. So data ni kita boleh guna, especially terutamanya kepada sekolah menengah. Kalau boleh dari sekarang untuk pelajar SPM, kita dapat kesan mana murid yang kehadiran dia tu kita kata, dia ni rasa-rasanya syahid sebelum berjuang. Kan? Syahid tu mati sebelum berjuang. Berjuang tu kita nak pergi SPM kan? Tapi dia mati awal. Mati tu pun antara mati dengan tak mati. Jadi tuan-tuan puan kenal pasti individu tersebut. Buatlah program. Mungkin kita boleh buat program yang bermasalah tu juga, program PPS tadi, anak angkat PPS dan anak angkat cikgu-cikgu yang lain, supaya cikgu boleh tengok dan boleh ikut dia untuk supaya dia hadir. Tuan-tuan dan puan-puan, macam tahun lepas kita hadapi juga kesukaran bila KPM minta kita cari balik murid-murid yang tidak hadir lama untuk kembali ke sekolah untuk mengambil SPM. Kalau boleh dari sekarang lah kita kesan, kita cuba motivasikan diri, panggil dia orang. Kalau tak nak kaunselor sekolah, bagi tahu saya nak orang lain, saya nak bomo lain. Kadang-kadang kita ni, kita suka orang luar berbanding orang dalaman, betul? Kita ada orang-orang yang pakar dalaman, tapi kita tak pandang pun. Orang luar yang ambil. Contoh paling simple, Cikgu Syahril, pakar dalam matematik. Yang orang yang dalaman ni, daerah Manjung dia ambil sikit je. Tapi Cikgu Syahril sentiasa keluar. Faham, pergi belakang, sebab orang lain nampak. Tapi kita di daerah kita tak nampak untuk nak upayakan dia. Saya tak tahu macam mana. Paling simple lah, bomo ke, sensei ke, yang ada di setiap awal ni, kita tak pergi. Betul tak cikgu?
Tapi kita lebih kepada, oh kalau rumah patah, kita pergi Melaka. Sedangkan orang Melaka pun datang kemari. Itulah. Tapi saya nak sekarang ni, kita tukar persepsi tu, kita pakai promo tempatan. Jadi murah. Murah kan? Tak ada kos lain. Kos tol tak payah, kos minyak tak payah, kita guna macam tu. Jadi kita gunakan kepakaran tempatan. Kepakaran tempatan tu adalah PPS kita. Kaunselor di PPD boleh guna. Tak ada masalah, insya-Allah. Bagi tahu Encik Syafi'i, kami dah bukanlah bosan, marah pula kaunselor sekolah kan. Kami kalau boleh nak cari muka baru pula untuk bagi pada budak-budak. Kadang-kadang budak-budak pun bosan juga tengok muka kita je, betul? Betul tak? Dia pun dah biasa. Jadi kita cari orang yang lain yang mungkin boleh build up balik, refreshkan balik motivasi dia orang. Itu yang berlaku pada program semalam. Saya nak cerita program semalam. Program semalam adalah program memperkasa sekolah-sekolah asrama daerah Manjung. Kita ada 7 buah asrama, betul Encik Syafi'i? 7. Semalam lepas waktu maghrib ke isyak, kita jemput seluruh ustaz-ustaz di sedaerah Manjung untuk bagi taklim, bukan seluruh, ramai lah pula nanti kan, untuk 7 buah sekolah ni. Jadi ustaz-ustaz yang berlainan. Saya tengok bila saya pergi sendiri di Raja Syariman, bila dia jumpa ustaz baru, budak teruja. Seronok tengok macam mana penyampaian ustaz baru, bukan ustaz dia. Cara penyampaian berlainan, kaedah yang berlainan. Jadi kita tengok macam tu. Kita pun kadang-kadang perlu orang luar untuk bantu kita dalam memantapkan dan refreshkan sekolah kita di sekolah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga di atas kerjasama daripada unit pemulihan, unit pengurusan sekolah dalam program kita ini. InsyaAllah kebersamaan kita penting, seperti mana slogan kita, together we can achieve more. InsyaAllah tuan-tuan, saya pun yakin dengan kerja buat tuan-tuan dan puan-puan, semoga daerah Manjung akan lebih cemerlang lagi untuk SPM tahun ini insyaAllah. Dan juga sebenarnya kita lebih hasrat untuk kita untuk kemenjadian murid baik pun, pandai pun, kalau tak baik, tak ada adab, habislah. Sebagaimana yang saya terangkan itu, adab paling utama dalam kita nak memulakan pembelajaran. So kita tekankan berkaitan dengan adab. InsyaAllah dalam program-program kita akan datang, dan data-data daripada PDRM juga menunjukkan peningkatan. Tahun ini baru bulan 5 kita dah melebihi kes-kes salah laku jenayah berbanding tahun lepas. Jadi satu gambaran yang tak berapa cantik lah. InsyaAllah kita pun dah buat program buli, gangguan seksual, benda tu antara yang menjadi masalah pada Manjung. Tak apa, insyaAllah kita usahakan ambil peranan kaunselor di sekolah masing-masing supaya benda ni dapat dikurangkan, dan juga sebenarnya ada usaha daripada kita untuk kita mengatasi masalah ni. InsyaAllah kita doakan semoga gejala-gejala yang tak baik itu dapat dikurangkan di seluruh Perak lah. Itulah peranan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan di atas peranan itu. Moga kerja buat kita ni diredai dan dirahmati Allah. Ya, kita buat sehabis baik demi untuk penjadian anak-anak murid kita di sekolah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya pun ada program lain selepas ni, insyaAllah. Terima kasih cikgu. Moga hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat daripada penceramah-penceramah kita dan dapat digunakan untuk kemenjadian dan untuk menjaga adab murid kita di sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Nur.
ucapan pertama tadi, tuan-tuan dan puan, kami kata hari ini kita tak mau pergi panggil bomo dulu. Kita tak panggil bomo. Saya sendiri akan bagi ceramah soal ini. Saya sendiri. Saya bohong. Saya nak bomo. Tuan-tuan dan puan, tapi walau bagaimanapun kita mengalu-alukan kehadiran sebuah rakan-rakan kita, rakan-rakan strategi daripada daerah sektor-sektor lain dan strategi daripada daerah lain. Kita namakan ini sebagai satu program cross district, cross sektor. Maksudnya kita merentas sektor dan merentas daerah. Sebab itu tadi ada rakan kita belum masuk malu. Okay, ada 3 rakan kita daripada penolong PPD, daripada Laut Matang Selangor, daripada Kintang Utara dan juga daripada Bagan Atuk hadir pada hari ini. Cuba saya sampaikan salam daripada Encik Nik Ashraf, daripada pengarah daripada Jabatan Pendidikan di Perak. Assalamualaikum, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita bersama dengan pemulihan, penolong PPD pemulihan. Kita ada daripada SIP Plus, daripada Badan Bidik Rancangan, daripada STT, daripada Pendidikan Khas, PKI, dan juga kita ada daripada sektor pembangunan sektor pengurusan sekolah, unit menengah dan juga rendah, insyaAllah. Kita nak menunjukkan kebersamaan kita sektor ke semua sektor, ke semua daerah, satu negeri Perak untuk melihat kepada isu ketidakhadiran. Okey, tuan-tuan dan puan, saya tak mau buang masa, kita dah start. Pukul 9 insyaAllah, pukul 9. 9 lebih sikit lah. 9 lebih sikit. Sampai pukul 10, kita nak habiskan dulu tugasan pertama. InsyaAllah tuan-tuan, ada 4 tugasan hari ini yang perlu diambil dan juga kemudian dihantar pada hari ini juga, sebelum pukul 12.30 malam. Okey, sebelum pukul 12.30 malam. So tugasan itu perlu dihantar, perlu diselesaikan pada hari ini juga. Terutamanya untuk sekolah menengah. So tadi saya mohon tangan, angkat tangan bagi sekolah menengah, kehadiran PKM ada 15 orang. Satu hari ini adalah hari terakhir bersama hari ini daripada SMK Didik. Tuan-tuan, hari ini SMK Didik PKM yang hari terakhir tugas sebagai PKM. Selalu SMK Didik. Oh, mana? Ada. Okey, so tolak dengan seorang, tolong angkat tangan sekali lagi, sekolah menengah sahaja. PKM sekolah menengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 2 sekolah. Nanti kita semak. Okey, yang pertama tahun sekali tuan-tuan dan puan RIP. Tak katalah kita ni tak duduk diam. Duduk depan saja tak jadi. Okey, kamera kat sini. Kalau kita pergi belakang. Dia akan sini. Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah satu sistem yang telah dikenal pasti dilaksanakan oleh KPM yang kita panggil sebagai SIP KPM. Satu sistem untuk mengesan keciciran. Sama proses dengan RFRC. Okey, satu proses. Cuma data ini tuan-tuan tak perlu nak tarik dan sebagainya. Cuma nanti kita maklumkan apa kelemahan sistem ni, apa yang perlu diupdate. Telah kami suarakan untuk dibaik pulih. Kalau kita sakit dan ikut kepada kita, data kita boleh tinggalkan RFRC. Tapi saya harap sekolah gunakan macam biasa. Okey. Sistem ini buat masa ini hanya boleh dibuka oleh PKHealth sahaja. Cikgu lain tak boleh buka. Guru penjelas tingkatan tak boleh buka. Pengetua tak boleh buka. Guru besar tak boleh buka. PK1 tak boleh buka. Semua personal lain tak boleh buka. PPD tak boleh buka. JPM tak boleh buka. Okay. Person charge yang boleh tengok aplikasi ini hanya PKM. Buat masa ini, mungkin lagi buka. Ya, apa tujuan dia? Tujuan SIP KPM ini untuk detect. Yang pertama adalah murid cicit. Tanggungjawabnya di bawah SPS, Sektor Pengurusan Murid untuk bahagian sekolah menengah dan rendah. Mencari murid cicit yang tak hidup, yang telah dibuang sekolah, yang berhenti sekolah, yang tak datang mendaftar hari pertama, yang meninggal dunia, yang keluar daripada sistem MOIS KPM
Okay. Tapi tak boleh detect di mana keberadaan dia. Okay, di mana keberadaan dia. Ataupun ada yang telah keluar sekolah, kita dah tahu tapi sistem belum detect bahawa dia di mana, berada di mana. Itu untuk murid cicit. Okay. Betul? Passwordnya masih biasa, untuk ID tuan-tuan dan puan, masuk biasa, masuk ID dan juga password. Kemudian di bawah sekali ada satu gambar bas sekolah warna kuning, dia tulis SRTPM. Tekan yang itu, dia akan masuk ke dalam new tab. Bila new tab, dia akan tunjuk dashboard macam ni. Okay, dashboard pertama dia akan tunjuk situ, yang atas itu, barisan atas adalah barisan untuk murid cicit. Contohnya saya ambil satu sekolah semalam, SMK KDSK. Okay. Atas tu dia ada tulis 2 murid cicit, 1 telah kembali ke sekolah. Manakala yang di bawah itu adalah murid ke risiko cicit. 3 murid risiko cicit, kosong itu adalah untuk sederhana, yang merah itu adalah untuk rendah. Tinggi, sorry. Right? Risiko tinggi. Okay. Next. Bila di bawah dashboard tu ada satu butang yang kita panggil sebagai butang murid cicit. Dalam butang murid cicit tu, dalam tu ada 2 button kecil. Yang pertama adalah senarai nama murid. Yang kedua adalah bersekolah semula. Okay. Bila kita tekan, untuk yang ini adalah keputusan dari sektor keputusan sekolah menengah dan rendah, Kisah Hafizah dan Encik Amin. Okay, dia akan ambil action. Mungkin budak tu telah berhenti sekolah dan pergi ke sekolah tiap ke pergi college community dan sebagainya, tapi dia detect sebagai cicit. So kita nak kena clear up yang itu. Okay, now kita tekan kepada senarai nama. Tuan-tuan boleh ikut sekali. Kalau kamu tak boleh ikut sekali, tengok. Okay. Kita pergi senarai nama ni. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar semua senarai nama. Dalam senarai nama itu keluar semua, dia ada 2 warna utama. Satu warna hijau, satu warna merah. Dan saya tuan-tuan dan puan-puan, slide ini saya akan hantar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya ambil dulu dan saya hantar. Kalau hantar sekarang, saya sibuk tengok ke depan. Jadi saya hantar kemudian. Saya akan bagi, jangan risau. Okay, slide ini saya akan hantar. Jadi 2, satu yang warna hijau, satu yang warna merah. Yang warna hijau itu dipanggil sebagai murid telah tamat persekolahan. Nah, nama dia masih ada. Yang warna merah itu adalah yang cicit. Okay. Now, untuk murid cicit, saya tolong bantu untuk SPS. Saya jelaskan untuk SPS. Untuk murid cicit, you tekan butang warna merah, dia akan keluar data pribadi murid tersebut seperti yang di bawah tu. Dan keluar nama, nombor IC, tarikh dia minta pergi sekolah ke, hilang dapat sekolah dan sebagainya, ada keluar semua. Dan keluar detail juga tersebut. Hanya apabila you tekan butang klik warna merah tadi. Okay, now next. Bila you pilih, kalau dalam data ini secara jelasnya KPM dia akan tarik data yang ada dalam sistem, tiba-tiba nama dia tak ada dalam sistem. Yang berlaku dalam voice adalah bila sepatutnya you apungkan pelajar tersebut, tapi tiba-tiba you buang nama pelajar tersebut. Faham maksud saya? Kan awal hari itu kita apungkan, budak tak daftar ke kita apungkan. Tapi you kata, kalau aku nanti hadiah rendah. Bila delete, nama dia ada kat dalam. Sebab dia telah terkeluar daripada sistem KPM yang pada asal pun ada nama dia. Okay, clear maksud saya? Nah, bila itu berlaku, kita kena update status. Perhatian. Ada murid yang cicit tadi, dia telah habis SPM 2 tahun lepas. Maksudnya dia sudah umur 19 tahun. 19 tahun, detect dalam SIP KPM, dia tak situ cicit. Kemungkinan besar, budak dulu masa dia 3 tahun 5, dia telah buang sekolah. Atau KPM ada.
Tapi telah terbina sebab sumbernya asalnya ada. Tapi bila tahun ni tengok nama tu tak ada. Padahal dia dah 2 tahun lepas lah habis SPM. Jadi apa tindakan tuan-tuan dan puan-puan? Tekan butang merah, tengoklah berapa banyak butang merah. Kalau ada 15 lah butang merah, tekan butang merah. Kalau dia telah habis SPM, tengok tahun dia habis SPM, tekan butang merah, dia akan keluar macam dia kita habis status. Okay, ada di bawah tu ada satu button, dia tulis tu kemas kini status ataupun tambah status. Betul? Tambah status wanita tu. Tambah status tarikh. Yang kami tak tarikh itu masuklah tarikh terkini yang kita tengah masukkan. Jangan pula dicari sekolah tahun itu. Tarikh tak payah. Kita buat tarikh, kita melaporkan ketahuan kita. Bila kita tahu budak tak ada sekolah. Hari ni kita buat data, hari ni lah kita tarikh kita. Okay? Dan statusnya ada kat situ. Yang pertama statusnya dari situ kembali semula ke sekolah. Tiba-tiba kita tengok rupanya budak tu dah balik masuk sekolah balik. Dah merayu dah masuk sekolah. Dia kembali masuk sekolah dan sekolah ni adalah sekolah kita juga. Dari situ kembali masuk ke sekolah. Di bawah nanti ada catatan ke sekolah asal SMK apa betul. Katakanlah dia dibuang sekolah di SK ni SK. Dan you maklum bahawa dia telah merayu sekolah semula tapi masuk sekolah sebelah. Contoh dia masuk SKC Samudra. Masuklah kembali semula ke sekolah, pergi ke sekolah SKC Samudra. Clear? Itu kembali semula ke sekolah. Kedua, tidak mahu kembali ke sekolah. Ujuk dalam mana pun tiba-tiba tak mahu lah cikgu, tak larat nak pergi sekolah dah. Saya dah kerja dah. Kerja saking dah cantik dah. Gaji RM5,000 sekolah cikgu tak ada dengan saya. Betul. Dia tak mahu pergi sekolah, dah. Layu dah. Tolong pilih status baru. Dia tak mahu kembali ke sekolah. So di situ ada banyak status. Termasuklah yang tadi yang umur 19 tahun tadi. Dah ambil SPM dah. 2 tahun dah ambil SPM. Letak kat situ tamat persekolahan. Boleh cari PM, ada jumpa tak? Ada tak jumpa? Okay. Masuk sekolah mana? Sekolah sendiri. Untuk masuk sekolah asal. Hari ini saya tahu, tapi hari ini, tapi kita melaporkan. So saya mohon untuk PKM, terutamanya sekolah menengah, update semua status yang you tahu keberadaannya. Maksud saya yang tahu keberadaan tu, yang pertama sekali dah kumpulkan pas umur. Dan lepas umur tu update adik-adik tamat sekolah. Yang kedua, kalau ada kematian, dia telah meninggal dan sebagainya, update lah kematian bahawa dia telah meninggal dunia. Contoh. Ketiga, dia memang kita tahu dia telah bersekolah semula sekolah kita semula. Letaklah dia sambung semula sekolah. Kita tahu dia sambung sekolah tapi tak tahu sekolah mana. Tulis itu, telah mula bersekolah semula tapi awak tak tahu sekolah mana. Tulislah, tidak tahu sekolah mana. Tapi kalau dia tahu sekolah mana, nyatakan sekolah tersebut. Tolong update yang itu supaya dashboard yang asal tadi, dashboard yang depan tadi, dia tak tulis bilangan yang banyak. Fikir. Sebab ada data yang memang kita dah tahu. Tapi jangan sampai you pergi cari dekat rumah. Aku tahu rumah di sekolah ni ada rumah tu. Apa yang hidup tentu kat sekolah depan. Okay. Kalau dia umur yang cukup, memang belum sekolah, mungkin kita boleh buat cara cakap. Tu terpulang pada sekolah masing-masing. Itulah program dia. Yang dia kata, oh saya tak mahu sekolah dulu, saya dah kerja tu. Kita tulis tu. Tidak mahu sambung sekolahan. Clear? Yang ada di sini clear? Yang di dalam Thailand saya clear. Bila dia dah tambah status, hantar dia akan update status. Tadi dia mula CC, sekarang dia di situ tamat sekolahan. Yes. Ya, kita harapkan yang tadi yang murid CC tadi dia berubah lah, dashboard dia berubah. Okey? Saya jelaskan untuk saya pembangunan sekolah ni lulusan sekolah untuk bahagian dari itu. Clear?
Ada soalan setakat ini? Ya, saya faham. Apa? Kalau you tahu bahawa dia tidak mahu bersekolah semula, kita nak update status. Contohnya pelajar tu sakit kronik, dia tak mahu bersekolah. Dia memang tak mahu sekolah. Okay? Kita update status itu, dia tulis tu sakit kronik, dia daripada cicir kepada masih lagi cicir warna merah. Tak apalah, at least kita update status dia. Dia masih lagi warna merah, dia masih cicir. Dia tak boleh tulis itu tak mahu sekolah tak? Dia tak akan jadi hijau kerana tu. Dia masih lagi merah, cuma kita ada status baru pada dia. Dekat tepi tu, dia di belakang sikit lah. Okay, belakang. Belakang lagi. Dekat tepi ni, dia akan tulis sebab keluar. Jadi status yang terkini dulu dia akan tulis kat situ. Status terkini dia akan tulis itu sakit kronik. Dia akan update yang ni. Yang ini tetap cicir warna merah. Dia tak akan jadi hijau. Hijau bila tamat sekolah ada. So jangan risau. Clear? Thank you. Ya tuan. Okey. Tak apa. Apa? Okey. Saya nak jelaskan ni. Okey. Kalau dia telah tamat persekolahan 2 tahun lepas habis SPM, tahun lepas dia habis SPM, 5 tahun lepas, ada yang umur 20 ada lagi kat situ. Bila you update, dia sepatutnya jadi tamat persekolahan warna hijau jadi hijau. Yang merah jadi hijau. Tamat persekolahan. Okey? Itu yang diperlukan. Maksudnya kita nak clearkan data yang lalat ni. Tapi memang dia masih dalam tahun persekolahan, berumur 16 tahun, 17 tahun, tapi dia tak bersekolah. Dia masih, status dia masih lagi cicir. Next, bila you buat macam mana, padahal kat situ ada 4 orang cicir, warna merah betul. Tapi dalam dashboard, belakang. Dekat dashboard ni tak berubah. Dashboard tetap buka, tetap kosong, tetap 2, padahal dalam senarai cicir tadi ada 4. Jangan risau, itu bukan sumber rujukan utama kita. Senarai nama adalah sumber rujukan utama, dan kenapa berlaku jadi macam tu, saya tak boleh jawab. Bukan saya bahagian technician. Saya bukan technician di bahagian itu. Clear? So maksudnya data yang dekat dashboard dengan data senarai nama murid mungkin tak sama. Jadi saya tak boleh nak jawab sebab bukan bahagian saya. Bukan bahagian saya, maksudnya bukan saya yang buat sistem. Sepak daripada senarai nama. Itu je tugasan. Itu tugasan pertama hari ini. Dia buat, silakan. Ya, silakan. Kita pergi yang mana nanti dulu. Walaupun dia tekan 2, dia tulis itu katalah dia pucuk bagaimanapun dia tekan 2, dia tak mahu sekolah kerana dia bekerja. Dia tak bekerja. You tulis dulu. Sebab tanggungjawab nak pergi cari dia bukan kita dah. Kita dah bagi tahu, kita dah pujuk, tapi dalam status dia bekerja, yang sepatutnya ambil tindakan itu adalah kementerian lain ataupun agensi lain yang bertanggungjawab. Kenapa budak bawah umur boleh bekerja? Itu maksud saya. Okay? Okay, boleh cerita tamat sekolahan. Kita tekan klik ke bawah, tambah status. Okay, pilih hari ini. Pilih status tamat sekolahan. Tekan sempat. Okay, pilih banyak jenis yang lain. Pilih jangan salah saya. Pilih cari nama dia. Jumpa nama dia. Sebab nama dia akan jadi warna hijau lah. Ada tuan.
Bila kita tukar tamat sekolah dia jadi jauh. Kalau dia waktu persekolahan seumur 17 tahun tapi masih lagi dia tak mau datang sekolah, dia tetap status C. Okey, soalan seterusnya. Okey, nak tanya soalan selesai dia. Soalan seterusnya. Okey, Syafi itu untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah macam mana Cik Syafi? Dia berhenti sekolah dah jam 4. Dia dah berhenti sekolah dah jam 4. Kita tak lupa dah, dah jam 5 dah jam 6 dia tak pergi sekolah. Dan kita tahu sekarang ni umur sekarang ni dia sepatutnya berada di tingkatan 1. Bukan sekolah saya. Apa saya nak buat kat sekolah? Okey, jangan pilih tamat bersekolah. Dia tak tamat sekolah lagi, sekolah tamat pada umur 17 tahun. Okey, dia masih dalam cicing. Cuma tulis dekat bahagian catatan status tu, ada pilihan status apa yang ada. Kau baca dalam saya status yang pertama sekali, tidak bersetuju bersekolah. Yang kedua, bersetuju di sekolah APM. Perlu tindakan susulan. Telah bersekolah semula, pula bukan sekolah KPM, lepas tu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, last sekali tamat persekolahan. Sekarang ni kita nak rasa sebagai seorang PKM, kita nak buat pun. Dia dah jam 5, berhenti dah jam 4. Dia sepatutnya masuk 31. Dia dekat sekolah kita dah. Dia bukan sekolah kita dah. Dia tahu. Terima kasih. Lah, perlu tindakan susulan. Takkan kita sekolah rendah tak cari budak sekolah rendah. Betul tak? Ini pemikiran first class penolongan ni. First class thinking. Ini tak perlu kan? Dan tengok itu ada satu kata, itu tindakan susulan. Bila masalah. Ni masalah dia. Ini we call as first class thinking. Bukan budak sekolah. Jadi tindakan susulan satu tindakan. Kita lagi tindakan susulan, kita harapkan. Jadi dia, KPN, tindakan susulan. Sebab kita sekolah menengah rendah lah. Takkan saya nak cari pula sekolah menengah rendah. Itu maksudnya. Kita jawab soalan. Dia senang ni, sebelum hampa tanya soalan, aku dah pergi 12 daerah. Jadi aku dah tahu dah. Ada pergi 11 daerah, jadi aku dah tahu dah soalan tu akan dijawab. Tak dapat dikira. Jika tak selama nak pergi sekolah menengah. Dia boleh berhenti apa. Sepatutnya dia boleh berada di sekolah kita. Yang itu pun sama juga. Perlu tindakan susulan sebab apa? Ketika khas kena tengok sama ada dia masih boleh ada di sekolah yang sama. Silakan ketik SDF. Sorry. Hafiz sudah sampai ya? Okey, clear? Okey, soalan. Tapi tadi dah katakan kita tak jawab pun tak bantu saja. Okey, dah 16 tahun. Tidak meminat sekolah, kita tak tahu. Ini first yang keluar daripada kita. Betul. Sebab apa? Data ini tuan-tuan kena ingat. Data ni datang dari mana? Data ni datang apabila tuan-tuan isi APDM. Tali yang putus tu. APDM tu juga keluarkan nama dia. Sebelum nak keluar nama dia, mesti masuk tempat apa dia keluar dari sekolah. Betul? Kita nak buang data daripada APDM. Itu kita nak pindah ke kita keluar daripada PDM. Sebelum kita nak keluar daripada PDM, kita kena pilih sebab apa dia keluar ke lah. So kita pun pilih situ tak minat bersekolah. Maksud dia bukanlah kita. Mungkinlah pilihan lama. Itu adalah status yang sahih. Sekarang kita mohon untuk update status tu. Tapi saya kata ini betul tak minat sekolah. Betul tak? Saya tak tahu ini yang sekarang tahu tak cerita dia macam mana? Kalau tahu cerita dia, update status. Tak tahu cerita, jangan update status. Macam WhatsApp status. Kita tengok satu seorang dia rasa macam tu, dia macam kau. Dia pun nak update status. Tak perlu. Okay? Update status apabila dia tahu keberadaan. Tak perlu cari. Clear?
Kecoh sikit. Tu saya kata saya bantu SPM. Bukan tugas saya. Okay, saya bantu tapi di sekolah bukan tuan-tuan tau. Okay. Now kita pergi ke murid risiko cicit. Ini memang tugas saya. Masuk lagi tentang soalan. Cicit ni ada kredit 1 tahun kan. Masih lagi merah. Ada cicit. Kita bantu ni tak. Tak tamat. Dia tak nak anggap dah. Dia habis dia 17 tahun dah. Pum dia tamat sekolah. Mana bila dia masuk sekolah balik, dia masuk SPM umur 18 tahun. Tu dah. Jadi habis satu terus tamat sekolahan. Walaupun dia tak tamat dengan kita. Jadi umur kohort dia tu. Okey. Soalan. Syami, saya buka-buka. Ada budak umur 20 tahun. Tapi dia pendidikan khas. Dia umur 20 tahun. Tapi dia pendidikan khas. Kami nak tekan tamat sekolahan ke tidak? Takut-takut dia boleh masuk lagi kan? Ni, saya bagi tahu, saya minta ni izin atau tak izin. Untuk pendidikan khas, dia hanya layak bersekolah di sekolah KPM sehingga dia berumur 19 tahun sahaja. Buka berkeliling. Pendidikan khas, fikir pendidikan khas ada? Fikir pendidikan khas yang 5 orang tu betul tak? Setuju tak? Dia berada di sekolah rendah sehingga umur apa? Sehingga dia umur 14 tahun. Clear. Very clear. Okey, pendidikan khas saya bantu. Dia hanya boleh explore 2 tahun je di sekolah. So kalau dia umur 20 tahun, walau dia pendidikan khas, clear, keluarkan dia daripada sistem. Situ tamat sekolahan. Kalau dia sekolah rendah, jangan tamat sekolahan. Tindakan susulan. Clear? Alhamdulillah. Terima kasih. Next. Kita pergi kepada murid risiko cicil. Di bawah murid cicil, ada satu kolom yang test kita panggil sebagai murid risiko cicil. Dalam murid risiko cicil, dia ada senarai nama murid risiko cicil. Okey, dia ada satu warna je. Okey, now bila kita buka, tuan-tuan bila buka senarai nama risiko cicil, dia sepatutnya ada di atas sekali selection of month. Pemilihan bulan bagi tahun. Nampak tak? March ke, Mei ke, Jun ke, Februari 2024 ke contoh. Dia mesti ada selection of month. Kalau selection of month tu tiba-tiba kita tekan dalam dash ke. Maksudnya sistem tu ada error. Ambil laptop you all, tutup laptop, pergi tengok cerita tu. Jangan tunggu lah, tunggu apa memang tak boleh buat apa dah. Dia dah telefon, macam ni, nampak macam tak payah, tutup laptop, buat kerja lain. Pergi tengok cerita Korea ke, tengok cerita Putih Ulangan ke. Pergilah buat benda lain. Jangan stress kerana sistem yang tak okey. Clear? Okay. Ya saya, tuan. Saya sambung ada soalan. Ya. Okay. Soalan, Cik Syafiq, datanya adakah real time? No. Sekejap lagi, tengok mati betul-betul ya. Sebab apa yang saya kata dia berbeza dengan ramai manusia, ada beberapa persen. Okey, ini adalah murid risiko cicil mengikut perkeliling bilangan 4 2008. Dalam perkeliling itu kata bahawa maksud kecicilan ialah berpandu kepada set 7 kategori. Yang pertama adalah mengenai dengan kehadiran. Yang kedua adalah mengenai dengan akademiknya. Okey, dia punya akademik. Yang ketiga adalah mengenai dengan kecicilan dari segi amalan baik. Keempat, kecicilan faktor keluarga adalah kerana status keluarganya bercerai ke, meninggal dunia ke, anak yatim atau anak yatim ke.
Kelima adalah menaikkan jarak ke sekolah. Dia duduk 80 km jauh daripada sekolah. Contoh jarak sekolah. Keenam, status OKU-nya, OKU atau tidak. Dan ketujuh adalah status ekonomi, status social economic status, maksudnya pendapatan kehidupan dia. Ini dalam surat keliling ya, yang dimasukkan ke ciciran. Okay. Jadi SIPKPM untuk murid risiko cicir ini, dia nak ikut 7 kategori tersebut. Jadi adakah dia real time? Saya tak berani nak jawab, bukan saya pandai teknikal, tapi daripada pemerhatian pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi, bukan atas nama jawatan, bukan atas nama pegawai. Tapi dalam pribadi yang kita lihat bukan real time. Why? Kenapa? Kerana pada dashboard nombornya lain, pada senarai nama-namanya lain. Satu. Kedua, nama bulan ni ada 4 orang, tiba-tiba bulan depan jadi 2 orang. Mustahil keciciran ni boleh kurang bilangan daripada bulan ni. So contohnya bulan Mac 4 orang, takkanlah bulan Disember 2 orang. Betul tak? Risiko cicir. Dia mesti bertambah dia. Hari kehadiran takkan dia boleh bertambah ke? Hari ni dekat atas 10 hari, tiba-tiba bulan depan dekat atas 7 hari. Betul tak? Mustahil. Tapi dalam data yang kami lihat, yang saya buka untuk setiap sekian tu ada kekurangan dari segi. Okey? Now, bila kita buka, sepatutnya ada tempoh dekat atas tu, ada bulan. Yang pertama, bukalah bulan yang asal, bulan April tahun ni. 2025. Buka. Ada nampak tak sedangan nama? Buka April, buka, tengok ada tak sedangan nama? Tak ada ke Syafi'i? Maksudnya tak ada nama yang sikit pada bulan April. Jangan seronok sangat. Dia buka bulan April, tak ada sedangan duit risiko cicir. Dia pun seronok. Kalau aku tak ada risiko cicir, cuba tengok Amal Hafsi ada tak? Oh, kenapa dalam KPM tak amal, tak ada masuk? Jangan sekarang. Okey, kalau bulan April dia buka, tak ada bulan April. Dekat situ ada bulan Januari 2025 je. Maksud dia untuk data sekolah tuan-tuan dan puan-puan berakhir pada sesi akademik yang lepas. Dia belum update sesi akademik tahun ni. Ada setengah dia buka, tak ada bulan lain, ada bulan Januari 2025. Januari 2025 masih lagi sesi akademik yang lepas kan. Jadi itu adalah murid yang lepas, bukan untuk tahun ini. Maksudnya tahun ni belum aktif. Syafi'i kenapa tak sama dengan sebelah? Jangan tanya saya sebab bukan saya buat sistem. Settle saya bantu je. Bukan saya buat sistem. Okey, tahu. Saya bagi penjelasan. Cik Syafi'i nak buat apa dengan ni? Tak boleh buat apa. Saya nak tunjuk. Saya kata ini hanya untuk tatapan mata sahaja. Tak boleh buat apa pun. Cuma saya nak tunjuk. Next. Ini adalah faktor-faktor yang diambil. Now, listen carefully. Macam saya katakan. Apa? Ini masa. Saya kata tadi. Dia buka bulan April 2025, senarai nama tak ada langsung. Jangan suka sangat. Jangan syok. Tak ada. Padahal ratusan kehadiran bulanan baru 87 untuk kan? Kenapa tak ada senarai nama murid itu? Sebab satu yang saya tahu, ada 7 faktor tadi. 7 faktor itu, setiap faktor yang teruk kita bagi rubik 4 atau satu kategori itu rubik sebut rubik 4 yang paling teruk lah rubik 4. Yang okey dia rubik 1. Dia akan pilih tentu 7 faktor untuk berapa bilangan. Katalah 4, 1, 1, 1, 1. Walaupun dia tak datang 190 hari 4, rubik 4, tapi mak bapak dia tak cerai, happy. Pendapatan ibu bapa dia 18,000 sebulan. Mak duduk dekat sebelah sekolah, tak sampai 1 kilometer.
Jadi dia bukan belajar OKU, standardnya. Dan 4 kategori ini semua satu. Walaupun tak datang sekolah 190 hari. Kena pula dia tak datang 190 hari, cikgu kelas tak bagi apa pun surat amaran. Automatik salah lambung di setelnya satu. Jadi kesalahan. Tiba-tiba dia tak pergi sekolah 190 hari, cikgu sekolah bagi data TP dia, TP tipu. Dia tak datang pun dia dapat TP dia. Contoh. Kantoi kan? Memang kantoi. Kantoi memang banyak kali dah kantoi. Dia tak datang 190 hari. TP dia ada je. Bila masa dia laksana pun aku tak tahu. Satu. 6 dapat 1. 1 dia dapat 4. Dia divide by 7. Dia dapat certain point. Menyebabkan dia tidak termasuk dalam murid risiko cicil. Jadi jangan cari nama dia, memang tak akan digunakan. Itu yang syok ni. Padahal no, untuk 110 dia tak datang pada. Clear? Ini SITKTL. Ada kemungkinan kedua pula, dia datang hari-hari. Tak ada masalah disiplin. Tak ada, DP dia memang bagus. Tiba-tiba keluarga dia bukan happy family, dia anak dia untuk rumah bajikan. Jarak dia pergi ke sekolah melebihi 8 km. Dia adalah pelajar UKU dan dia juga dia sebenarnya pendapatan di rumah dia kumpul nak ada dia bukan kurang daripada 1,500. So 4 tambah 1 divide by 7, dia markah dia tinggi. Automatik dia dikelaskan sebagai murid risiko cicil. Clear tak maksud saya ni? Faham tak maksud saya ni? Next. Ni Rubik's je. Boleh tengok, dia tekan kat atas tu ada gambar Rubik's. Tekan Rubik's dan keluar yang ni lah. Untuk Excel. Tekan Rubik's atas kan. Tekan Rubik's yang warna kuning. Warna kuning tu. Rubik's dia ada situ cetakan dengan Rubik's lah. Rubik's dengan apa? Dia ada tulis situ kembali dengan Rubik's. Kembali dengan Rubik's. Tekan Rubik's tu. Dia boleh dia akan keluar sini. Rubik 1, 2, 3, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? So, sebab itu saya kata selagi sistem ini belum update kepada kehendak kita mengikut kepada filter tadi, saya suggestkan tuan-tuan, saya tekankan pada tuan-tuan, gunalah RFRC. Sebab itu yang jelas nampak data real time. Ya saya dapat. Kalau bulan Februari, Mac, April adalah proyek tahun ini. Sesi ini. Kalau Februari, Januari dia hak lepas dia. Okey? Apa nak buat? Tak payah buat apa. Tengok saja. Ini tengok saja senarai nama. Okay, now. Bukan tengok lagu tu, no. Tolong cari. Untuk sekolah menengah, untuk sekolah menengah, tolong buka bulan April, Mac dan ke Februari. Buka daripada atas. Buka April dulu. Tak ada. Okey, buka bulan Mac. Ada tak? Tak ada juga. Buka bulan Februari. Tak ada juga. Tutup komputer. Tapi dia buka bulan April, tak ada. Buka bulan Mac, ada. Okey, ada. Untuk sekolah menengah, buka bulan Mac ada. Saya nak data untuk murid tingkatan 4 dan 5 sahaja yang ada dalam sistem tu. Dah bagi tak? Tapi saya tak mahu macam tu. Dia bagi, saya belum bagi arahan tau. Saya belum bagi tahu arahan. Dia bagi gambar pukul 12. Tak tahu dah kita minta apa ni.
Nanti saya tak mau yang bentuk gambar, tolong hantar dalam bentuk soft copy, masuk dalam bentuk Excel. Copy dalam Excel, buang lain 3 kali, tinggal 3, 4 dan 5 sahaja. Yang itu yang saya nak, nanti seorang dengar. Boleh? Boleh? Mana seorang dengar? Buka bulan Mac, April, Mac, Februari. Tengok 3 tu bulan yang terkini yang ada. Copy, select and copy, pergi masuk Excel. Sebab aku tak boleh download. Tak kira hantar picture kan. Tu aku tak tahu macam mana 18-19 sekolah. Kalau apa dia jangan tengok nak maju dengan Februari. 2, 3, 4. Tadi 4 dan 5 saja. Yang lain tak payah. Macam apa? Masih ada tak? Yang ada 3 tak? Masih. Yang ada 3. So tak ada. Kalau ada nama tapi bukan 3, 4, 3, 5, jangan hantar kat saya. Hantar kat PDM. Okay. Ada 3, 4, 3, 5, kopi masuk Excel bagi pada saya. Hantar pada saya. Clear? Nanti saya bagi draft, dia masuk dalam draft tu. Soft copy. Dia bila kata hantar tu, tak kira hantar gambar. Dia pergi screenshot. Dia buat PDF. Saya nak soft copy yang saya print. Supaya saya boleh filekan satu daerah. Clear? Yang sekolah rendah. Yang sekolah rendah. Yang sekolah rendah, berdasarkan tuan-tuan dan puan-puan, cari murid risiko cicir bagi darjah 6. Murid risiko cicir darjah 6. Simpan. Sebab saya takut dia minta murid risiko cicir darjah 6 yang akan masuk peralihan nanti. Okay, cuba. Kalau kalian boleh dengar. Tes cubaan yang dalam kalian boleh dengar tak? Tolong respon. Okay, ada sama-sama respon. Ada soalan? Okey. Ada lagi pertanyaan. Saya sambung kan. Sekolah rendah saya nak datang murid student darjah 6. Sebab nanti antara tahun depan tu akan kita untuk murid peralihan. Bisa guna tak? So kita dengan untuk sekolah rendah darjah 6. Murid student dan akan dia kata bawah sekali. Tahun depan je. Okey? Laju dia langsung tengok. Dah siap tu. Saya pada letak lah. Nasib baik dalam guru tak boleh jadi SMK Pangkodan. Bila dia SMK Pangkodan, ada yang dia kata apa? Dan sekolah dia. Sudah ada ni. Kita tak buat apa lagi ni. Sebab dia tengah buat. Tengah buat. Dia kata. Okay.
Okey, faham. Okey, tidak ada silakan. Okey, just fine. Silakan. Soalan. Mak tu baru tengah buat. Ni dia tak boleh nak angkat pada lagi. Kita nak hantar lagi. Mandi dah dulu. Mana bagi tahu. Syafiq, sekolah saya dan dengan ini saya murid. Mandi dulu. Okey, tuan. Okey, tuan-tuan nak buat nak hantar nanti saya akan selepas sampai tadi malam saya akan bagi tuan-tuan bahan masuk dalam tuan saya. Boleh? Saya akan bagi tuan masuk dalam tuan saya bombarkan sekali. Okey ya, menjawab soalan. Bagi sana. Itu tugasan kedua. Okey. Tugasan kedua. Yang soalan rendah tadi untuk darjah 6. Yang tadi pada saya standby sebab saya nak bagi pada Mr. Una. Yang seterusnya risiko cicir yang ada keluar situ kelas menengah khas atau rendah khas. Risiko cicir yang itu hampir semua tingkatan pupus di bawah di gambar di bawah 5 lagi ataupun dibuat pada lain hantar terus pada cikgu tu. Okay. Kau yang fikir khas, you tak boleh tengok juga. Kena pinjam juga ID fikirnya. Okay, kena pinjam fikirnya. Ambillah nulis kecil, tak kira berapa tingkatan mana dan sebagainya, hantar pada cikgu. Ini dia senarai tu. Cikgu, tugasan kedua. Okay. Next. Next. Okay. Ini sahabat saya tadi. Okay, Syafiq. Senarai nama ni murid tugasan kita. Saya, murid ni, tahun ni, saya tak pernah isi pun salah lampu display dia. Tiba-tiba skor dia 4 salah lampu display. Sahabat kita tanya. Tadi hampa tengok dari sikap cici, hampa tak tengok mungkin dia di bawah nampak dari kecil ni. Padahal bukan sebabnya ada kan. Sahabat kita tengok, dia kata dalam mana-mana ada pelajar ketiga ni di dalam sikap cici sudah ada, tapi ada skor salah lampu di nombor 4. Maksudnya dia melakukan kesalahan juga. Cici, nama budak ni saya kata tahun ni kami tak berisi pegangan lampu dia. Ni saya kata tadi bukan real time. Data untuk sana berlaku diambil daripada SSTM yang tuan-tuan dan puan-puan dah tak guna. Betul? Ada lagi kalau guna SSTM? Ada waktu ni? Ada lagi kalau guna SSTM? Dan cik guna sebab dia kata surat tak boleh keluar surat tak boleh pakailah SSTM. Tapi sekarang ada guna lagi SSTM dah. Kita tak guna dah kan. Kita guna sama dengan umum dalam sasiah, perusahaan sasiah betul. Modul perusahaan umum sasiah betul. Tapi lantak SIP KPN dia tarik daripada SSTM. So saya tak boleh jawab. Kenapa dia lupa? Okey, dan dimaklumkan dia tarik daripada SSTM. Kalau dia buat ada sekolah tu sampai 3 sekarang, data SSTM tu daripada dia tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Bila tingkatan 1 dia buat kesalahan, tingkatan 2 dia buat sederhana, 3 dia buat sederhana, 4 dia buat ringan. Memang dia kita lupa lah. Kita yang dekat sekolah, dekat pembini dan dekat BN, kita maklum bahawa data salah laku hanya terpakai dalam tahun semasa. Clear? Betul? Dia dapat dah surat yang ketiga, amalan tahun lepas, dengan tahun lepas, tahun ni akan datang bulan 1, terus kita buat. Tak pun. Sebab data tidak disambung dengan tahun lepas. Kita punya komuniti bukan di tahun semasa SSTM. Tapi bila sampai kat KPM dia ambil perintah satu kita dari luar. So I have no answer for you all. Saya tak tahu soalan tuan-tuan. So tuan-tuan ada tahu. Saya tak sangka ada soalan tu. Betul tidak? Nanti Kak Wani
Bayang kalau ini tak saya ada CF. Okay, clear? Next. Tadi yang kali kita tadi skor berlipat ganda tetapi sebut skor item lain satu murid bukan dalam kategori C. Betul tak? Dia semua yang skor murid keadilan 4 tapi yang lain 1 tapi dia tak ada nama. Okay, next. Murid skor lebih 1 keadilan tapi semua skor lain item lain dia ada 3 dan 4 murid berada dalam kategori C. Nampak dia tak hadir kami tapi skor lain dia ada masalah keluarga, dia cerai dan sebagainya. Dia berada dalam murid C. So I have no answer for you all. Okay, next. Okay, now last untuk exciting kita sebelum kita tempat makan. Saya tak tahu bila tak makan kat mana. 10 lebih. 10 kalau kita pergi makan. Setiap hari 10 minit. 10. Terima kasih. Okay, tuan-tuan. Last. Tugasan ketiga. Okay. Tugasan ketiga untuk tuan-tuan, di bawah sekali ada AI, modul AI, bawah sekali ada pelaporan tuan-tuan. Dalam bahagian pelaporan itu saya mohon sekolah-sekolah daerah Manjung untuk mengisi satu pelaporan program AWISH tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan punya program di sekolah yang melibatkan kategori tadi. Satu, sama ada program yang dibuat memang untuk mengubik cicit. Contohnya budak tu dah kena kawan sekolah. Di sekolah tanya, kenapa sekolah tak mau kemerayu dia, contoh. Kita ada tanya kat dia. Itu adalah program pertama. Antaranya. Ada ataupun melibatkan program sarang lampu display. Dibuat tak 5 display, ada buat dalam itu. Ada buat kan? Ataupun dia buat melibatkan tentang kehadiran. Apa-apa isu tentang kehadiran, kan? Ataupun apa-apa yang melibatkan tentang bantuan keuangan. Sebab juga ada faktor tadi kan, faktor murid pendapatan rendah, jarak jauh, jangan bagi pas kat budak. Sekolah tu banyak duit. Kadang-kadang saya ada duit kecil, disebabkan pendapatan ataupun jarak jauh ke sekolah. Sekolah mampu nak sediakan pas. Jangan bagi motosikal dia SMK Pantai Remis. Okey, SMK Pantai Remis. 2 tahun lepas dia kata kami buat program sebab kemudian tak boleh nak sampai sekolah. Jauh sangat. Kami bagi basikal. Buat harap-harap dia dapat sekolah. Esok buat dia lepas tu tak berjual. Ya. Kisah benar. Dapat tu. Dia kan depan tak kami saya cakap presiden kita. Betul tak? Semula. Jangan bagi basikal. Sebab isu kita tak tahu ada basikal dalam sekolah dengan ada sumber. Takut dia jual basikal sebab nak beli. Ada benda ni keperluan dia untuk beli. Jadi kalau ada apa-apa program upgrade sekolah yang melibatkan kategori bantuan keuangan untuk kategori lagi pendidikan khas, ada program untuk pendidikan khas untuk rakyat dan bantuan pada pendidikan khas, ada bantuan untuk tolong masukkan dalam pelaburan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu SIPKPM kami pergi ke Putrajaya 2 minggu lepas. Betul tak? 3 minggu lepas. Kami pergi ke Putrajaya 3 minggu lepas. Ditatakan kepada semua. Kami Perak berada dalam zon tengah katanya. Padahal kita zon utama diletak sama dengan Selangor, dengan Kuala Lumpur, dengan Putrajaya. 3 minggu lepas. Baru ditatakan ke saya. So dalam keadaan itu, contohnya saya ini dengan orang yang gatal tangan. Saya tak boleh dengar sistem. Bila dengar sistem, apa saja saya boleh. Sebab bagi saya nampak kami kita nampak. Yang boleh tak ambil dah. Komplain bukan komplain saja, tapi komplain harapkan dia ambil untuk ambil. So saya gatal tangan. Saya buka satu program. Jadi hari ini ada buat program booking, betul? Organisasi organisasi betul?
untuk murid tingkatan 5 khususnya semua sekolah kecuali Tanbua. Betul? Yang lain okey. Patut cakap baik. Ada baik. Banyak yang kena berapa banyak tidak sakitnya kalau sendiri. Okey, satu. Hari itu kita akan buat program okey. Betul? Dalam keadaan itu saya anda program okey itu adalah program daerah. Dan kita buat untuk semua sekolah. Okey? Khusus untuk 3 kali 2. Dalam pada masa sama juga kita memfokuskan murid 3 kali 2 tadi tentang isu kehidupan. Betul? Selepas program daripada maba, kita minta umum kaunseling bagi stop sebenarnya dengan kehadiran dan salah laku dan betul? So saya kadang-kadang cakap berapa bulan hari itu bulan puasa kita ada buat untuk semua sekolah. Betul? So saya buka masa itu PPD kan boleh buka SIP KKM. Jadi saya buka, saya produksi program organisasi jadi sama dengan yang saya baca. Okey, sama. Kemudian saya buat tadi pada bulan program dia sebagai ini saya ambil singaran nama dia. Tengok. Bila isi daripada atas nama program, tarikhnya, tempatnya di mana, agensi yang terlibat, sedikit pelaporan. Pelaporan itu maksudnya dibagi tahu. Okey. Tidak berapa orang sebagainya. Okey. Sikit tentang program tersebut. Katalah program ini melibatkan murid cicit. So you tekanlah butang biru kat tepi tu yang ada murid cicit. Boleh tekan sekarang, kita akan pelaporan sekarang. Pelaporan. Tambah pelaporan. Tambah pelaporan. Okey, nampak? Kalau butang biru ditekan butang biru itu adalah untuk murid cicit. Dan senarai namanya ada kena buka balik senarai nama murid cicit kan. So buka belakang kanan senarai nama murid cicit, klik pada buka new tab. Jadi you ada 2 tab. Satu tab untuk pelaporan, satu tab untuk senarai nama. Okey, sekejap lagi saya duduk live. Saya tak boleh nak duduk live sekali. Okey, buka tadi seperti dia sebut tadi ni. Report tu ada nama murid cicit, betul? Klik belah kanan, senarai nama, buka new tab. Dia akan buka new tab sebelah. Okey. Ini senarai nama. Okey. Okey. Buka new tab. Satu bahagian tab pelaporan, satu senarai nama. Let's say you buat program tu dengan murid cicit tadi yang rumah dia. Dia pergi rumah dia kata kenapa tak? Sekolah saya dah malas dulu saya nak belajar connect ini you buat program di dalam. Betul? Itu jalan tak tahu. Sebab itu semalam saya minta ada 2-3 gambar daripada tuan-tuan dan puan-puan yang buat program jalan tak tahu. Saya pergi sama hantar, Nanbua dah hantar, Si Manjung ada hantar, ada 2-3 sekolah hantar pada saya. Gambar personal saya dah hantar PM pada saya. Nak tunjukkan sekolah tuan-tuan dan puan-puan ada tak program tu? Ada tak program tu? Ada gambar dah? Ada tahrir dah? Ada budak dah tak? So sekarang cari yang budak tadi. Tak ada gantu. Tak ada gantu tak? Sebab dia cicitkan dia kan? Tapi tak pernah mesti cicitkan. Cari tak ada. Dia tak faham tak? Dia faham. Tak apa. Okey. Maksud dia kita ambil
Program itu mesti melibatkan budak yang ada dalam SMPKN. Tak ada dalam SMPKN, tak guna. Sebab dia minta mesti sekurang-kurangnya satu nama. Maksud saya. So sekarang kebetulan saya datang tangan isi untuk program okey tu. Di Putrajaya. Habis taklimat, orang tengah bagi taklimat, saya tengah main komputer. Tengah dia ni kan. Tengah buat bukan main. Buat. Saya pun submit hantar. You tahu tak? Untuk dialog organisasi kebangsaan. Untuk dialog organisasi kebangsaan diambil dari sistem SIP. Dia beritahu dalam satu negara Malaysia hanya ada 2 negeri yang membuat intervensi. Salah satunya adalah negeri Perak dan negeri Terengganu. Dia nak kata bahawa ada buat intervensi tau. Bila buka pula negeri Perak tu sampai dia keluar senarai nama semua sekolah menanua Seri Manjung, Ahmad Mustafa, semua sekolah menanua Perak buat intervensi tu adalah daripada daerah Manjung sahaja. Tuan Haji dan semua saya akan tunjuknya. Satu Malaysia ni Manjung saja. Ini sekarang kemudian aku dah tanya. Nak tunjukkan kelemahan sistem ini, sistem tu half-boil belum masak lagi. Tuan-tuan dan puan hari ini tuan kita SIP. Belum sampai sudah dalam lain orang yang so ini sudah saya betul-betul sebelum 10-12 tengah menjadi jadi ada kita utara dari ini boleh untuk kilometer. Dia kata penat lah. Patutnya kita faham. Okey. Nak tunjukkan pada kita bahawa sistem ni bahawa half-boil. Tapi saya minta tuan-tuan dari Manjung masuk di program sendiri. Tapi kami tak ingat program ini dalam belajar lagi tak? Jadi apa saya kata? Dia mesti. Okay. Last but not least, kalau orang tadi kata tak ada program, tak tahu nak buat program apa dah. Ni nak tanya, sekolah ada kaunselor lah, kaunselor lah. Ada tak buat sesi bimbingan kelompok dan individu? Kemungkinan besar murid yang ada dalam tu telah dilaksanakan sesi bimbingan kaunseling dah. Ada kemungkinan dah. You pupuk tadi ada keputusan saya katakan dulu sesi bimbingan kaunseling individu. Sasaran kita adalah murid berisiko cicing ataupun ada masalah dari segi keluarga dan sebagainya tadi. Tempoh dia datang pukul 1 tarikh. Betul yang pukul 1 tarikh tau. Sesi kaunseling itu telah berlangsung selama 3 bulan. Februari, Mac, April betul. Februari mungkin tak ada kata murid. Betul? Sebab baru masuk. Tak ada kaunseling dah buat sesi kaunseling. Betul? Mungkin dia buat mula pada bulan Mac. Bermula pada awal persekolahan bulan Mac sehingga pada bulan April. Tempoh yang panjang mesti telah dilaksanakan beberapa sesi bimbingan konflik. Masukkan itu, baru cari nama murid. Mungkin ada satu tajuk tu ada 10 murid terlibat. Ada tak? Kaunselor mesti jumpa 10 orang. Takkan 2 bulan tak seorang.
Kaunseling, guru kaunseling tidak jumpa mana-mana budak. Seorang tak jumpa, hantar nama pada saya. Saya nak minta dia hantar buku rekod daripada saya. Ataupun apa KPM daripada saya. Mustahil kaunseling tak ada sesi langsung selama hidup. Mustahil. Masuklah gambar. Nak masuk gambar duit tak boleh kan? Sebab dia rahsia kan? Kalau sikit-sikit ada privacy dia. Tangkaplah gambar pintu bilik kaunseling. Tulis itu sesi kaunseling sedang berlangsung. Dia tanya, kenapa tak buat pintu? Nampak kan dia buat berapa Betul tak? Betul tak? Cikgu jumpa dengan budak, sesi kaunseling ni kita akan gambar. Tak bagus. Fikir satu sini. Cikgu yang hantar gambar jangan tak tahu pada saya pun. Jangan hantar gambar jangan abang zaman. Apa dengan buah si Manju hantar pada saya. Sepatutnya you hantar gambar pada saya. Kita tersebut diklarkan. Macam kecuali ada bagi kenangan. Okey, ambil gambar tu, cuma satu kelemahan sistem ini, gambar tersebut tidak boleh dalam bentuk picture. Kena masuk dalam drive, ambil URL, paste URL. Manjung, kalau cikgu punya SQL tak tahu buat macam mana, anda tahu Sampai sekolah yang tahu dah macam mana. 16. Nak buat URL, anda cari buat macam 4 tahun kali akan register. Kan tak tahu. Tak tahu banyak mana kawan sekolah, sebelum tanya saya. Jadi yang kedua Dia sebagai kedua. Sama kedua. No excuse. Okey, masuk URL, tekan simpan dan keluar kat situ. Dekat atas tu dari pelaporan, sedangkan program dengan tanpa program, sedangkan program dan keluar macam tu. Cik Fahmi, saya mesti tak macam ni, ada benda lagi nak edit, ataupun saya nak pergi sejaklah nak rehat, saya simpan dulu. Lepas simpan, you boleh edit. Pergi dah tengok cerita apa dulu, kau biar akan hidupkan kau dah tengok dulu. Balik lagi, ada orang nak dapat nama. Apa? You boleh edit. Okey, soalan. Okey, tugas kita 3. Sila dan siap. Isi hari ini sebelum kita datang. Nak apa boleh? Đó là hôm nay nhà hàng của họ bên thế thì nó sao gì có cái là rồi sau đó là nhà hàng đi là gọi là đi đây là mình thấy thế nào rồi đang nhà đi cái đó đây là cái ăn đó rồi đang thế nào là sekurang-kurangnya satu program bagi satu sekolah. Anak umur 10 dia pasal lah. Tapi kita ada list nama, ataupun list nama tu dah ada. Tapi kita tahu bahawa budak itu terlibat dalam program yang ada juga. Masuk pada dia tu. Sebab dia hanya ada program itu hanya boleh dilaporkan pelaksanaan dia dengan budak yang ada dalam sekolah. Faham? Dia cakap A, dia cakap A lah. Kita belum kata C, dia cakap D. Kita tu patah. Okay? Settle. Next. Jangan lupa benda itu boleh dihapus kalau dia tidak contoh, nak hapus boleh. Sebelum dia block anda dengan Google. Macam saya buat program tengok nama Manjung, nak edit balik nak hapus, tak boleh. Untuk saya kena tak ada akses. Semua PPD, JPM dan semua tak ada akses. Ada PKM ada akses. Tapi alhamdulillah kurang-kurangnya Manjung menyelamatkan diri kita. Manjung menyelamatkan diri kita. Maksudnya kita apa intensif. Bukan kata diri lain tak buat, bukan kata diri lain tak buat, kata orang lain tidak bersempatkan penakaran itu dan tidak berisi.
Please, kita utama dari semalam. Kita utama semalam saya tadi mak saya dah lah. Dia dapat. Daerah lain pun dapat. Okey? Saya rasa itu saja untuk yang mulai. Okey. Mesti ada program dia. Ya. Sama ada dia buat program dengan pendidikan khas bagaimana untuk pastikan murid ini tidak rasa kecil. Dia buat pendidikan khas kan yang lama tu. Jadi ada tak program yang melibatkan dia? Mungkin dia buat dia ke metodologi. Program yang melibatkan dia yang menyebabkan dia rasa dia tidak kecil. Terima kasih. Okey. Buat apa kalau dia buat program tak dapat skill, ada tak dapat skill awal tau. Tadi kami Ada. Okey, boleh? Ada soalan lagi? Tak ada soalan, saya berhenti untuk slot pertama. 3 rehat sekejap, pergi makan Azad. Semestinya ada yang belum makan sampai pagi pun, ada yang belum makan ubat. Tahulah saya makan ubat, tahu mesti ada yang makan ubat. So kita berhenti sekejap. Kita berhenti sekejap dan kita bersambung semula pada pukul 9 berapa? Pukul 9 sekarang. Alamak. Kita start pada setelah mana? Kita start pada pukul 9. Minta maaf, kita ada tulis sekejap. Okey? Kita sambung pada pukul 11. Minum pagi di sebelah. Silakan tuan-tuan. Terima kasih.